mesti kena urut. Lega sikit baru boleh sambut. Voice out je, cakap je bersama One Funky. Semua boleh settle. Dan penat jangan duduk jeruk. Lega sangat senyum sampai sengget. Voice out je, cakap je bersama One Funky. Kasih goyang satu level. Assalamualaikum, selamat datang ke Voice Out Cakap Je. Panji Syafiq di sini. Tante Mas di sini. Ya, sekali lagi kita bersama One Funky. Apa khabar semua? Yeah, okey. Kali ni kan Mas, selain daripada tukang gunting rambut, Betul. dia also seorang tukang urut. Wow, sangat talented dia. Tangan jari jemari dia Kan? tu nak bergerak aja. Tangan dia very kreatif Nak tetap, bergerak aja. tetapi dia punya urut bukan biasa-biasa punya urut. Urut apa tu? Okay, Wow. saya buat sports therapy. Oh, So what? in another words, sports therapy ni is actually deep tissue massage. Bezanya daripada urut biasa tu apa? Okay, urut biasa usually dorang sedapkan, kasih darah bergerak semua. There's not much pressure. Okey. Kalau deep tissue massage ni, sports therapy, kita aim at one point. Sebab dia injury ataupun Yeah, sometimes you have injury, sometimes you have you want to do prevention. Jadi macam for example orang nak buat high rocks. apa benda tu high rocks? High rocks is a very physical competition whereby dorang nak kena lari, dorang nak kena angkat weight, dorang nak kena campak medicine ball. Okay, okay. That kind of things Okay, lah. okay. Then they will call me first. Nanti dorang cakap, Wan, aku ada this competition. Kau boleh buat badan aku dulu tak? So Kira it's nak more maintenance badan. maintenance, yes. So it's more of prevention, preventing injury from happening during the competition. Then after that after the competition, kita nak kena relaxkan dia punya muscle balik. Adakah hanya orang-orang bersukan saja yang boleh pergi ke anda? Tak dekat sikit payah. Mas. Mic dekatkan sikit. Nak kena dekat. Adakah orang-orang yang bersukan saja yang boleh pergi ke awak? Tak payah. It's just called sports therapy actually. Bagi people macam kita, Boleh? Yang tak bersukan ni? Boleh. sukan jalan-jalan kaki, Yang tak bersukan ni kan? lari kejar bas. Kita bersukan juga Boleh. Okay. So Boleh juga. benefitnya? Kita the benefits is actually we cater to your injury lah. Melegakan keadaan di dalam badan-badan anda. Betul. But Yang for kejang-kejang, kejung-kejung. For me, I will do the whole body. I will always do whole body. Example. Orang ni cakap dia sakit pinggang. Okay. Okay, due to whatever things lah, hidup dia terjatuh ke, angkat berat, dia punya pinggang sakit sekarang. For me, I won't do pinggang dia je. Pasal dia punya muscle semua tarik ke punggung, Join kaki, sampai kat tapak kaki. Okay. So I will have to massage the whole thing. Of course lah. Takkanlah pinggang kau nak sekali. pegang je kan? Ada yang minta pinggang je. Oh. Nak pegang pinggang je. Boleh lah. Tapi dia punya sakit tu. Jadi dia berkumpul je kat situ. Kasihlah dia lari di mana-mana kan? Yes, have to. By right, I'm not saying by right, by left or whatever, but for me personally, I will do the whole body. Kalau boleh lah. Kalau boleh. orang tu nak Yeah, so you feel better. Setakkan darah kat kaki sampai kat pinggang flow baik. Lepas tu pinggang ke atas sekat-sekat. Ya kan? Tak kena pula. Kan? You belajar mana urut-urut ni? I took up courses. I took up courses. train certified. Yeah. Train certified Korang yes, jangan yes. kita jemput orang bukan kaleng-kaleng tau. Semua ada paper punya lah. Ya, betul. Yes. So I'm Macam certified nanny gitu. Semua gitu. paper. so I'm certified lah. Kalau Certified, tak certified, I won't do. Ya, Kadang-kadang betul. orang tanya macam, can you do Cairo? Kerak kruk. No, I don't do that. Sorry. I will leave it to the professional because I'm not trained at that. Jadi I tak nak buat. Okay, I nak tanya, since you sports massage kan, how do you treat frozen shoulder? Boleh tak bagi satu tip, dua tip untuk orang dekat Frozen sana? shoulder Okay, frozen shoulder Tahu ni, tak apa frozen shoulder mah? Mas?
Ternampak orang nak pergi fire, nak pergi spark. Ada lalu depan kita. Sorry guys, advertisement sekejap. Mas Okey, sambung terpegun. balik. Mas terpegun sekejap tengok. Tengok. Ini. Tiba. Okey, berbalik pada soalan tadi. Tahu tak apa frozen soda? Kejung bahu. Kejung bawah apa? Is it kejung bahu? Kejang bahu? Something like that. Something like that. Frozen shoulder ni you can't actually, you tak boleh angkat dia tangan. Dia limitation ni. Kadang-kadang habis sini. Dia bukan macam tenis. Something ada Tennis nama elbow lain. You have tennis elbow, you have golf elbow. Ada Golf dua. elbow. What is that? So Apa tu? tennis kat dalam, golf kat luar. Sakit dia. Tenis kat dalam, golf kat luar. Itu Yes. punca apa? Again, Tidur. sports, tidur, movement, angkat barang. Jerk macam itu lah. Is the term lah. So when they say, Wan aku ada tennis elbow lah. So you can know already, okay kat mana yang sakit actually. Semua kat daerah dalam. Wan I got golf elbow. Jadi kat luar. I kena sikit Frozen hari. shoulder. Macam I told you, macam I ask him the frozen soda tu everybody kena. Macam kadang nak angkat susah tak? Kadang. tak boleh. Itulah. Sakit lah begini. Kadang kita itu I tanya, itu Sampai pergi ke biasa. panca sih. So Takut. Maklumlah kan. yeah, that one very common kan? Very common. It can happen to youngsters also. It's not only orang-orang yang dah berumur. Dengar bukan Semua orang boleh. tua-tua saja yang muda-muda menggelitik-gelitik tu pun boleh kena. Kena betul lah. Ni sakit dia tak kira umur kalau nak datang. Betul. Jadi dia ada actually ada exercise dia lah. Boleh tak bagi share tips sikit? Boleh, simple This one is one very simple exercise but you have to do it every day. Nak kena buat hari-hari. You just find a wall, you diri kan. Okay. So let's say your left frozen shoulder, you just hold the wall, you just buat macam ni je. Crawling up the Crawling wall. up, lepas tu turun balik. Sambil tu boleh nyanyi lah. Boleh nyanyi. Apa You just do crawling every day. apa tu? Oh, Nursery rhyme tu? Every day. You do lah 1 minute ke 2 minute itu je. Can For how long? Just continue. Maybe 1-2 minutes, 3 minutes. every day lah. Every day. Yeah, You have to this do one every nak kalau kita dah dekat komputer for few hours, nanti dah malam nanti lah. Yeah. Ataupun I do kamera, angkat gini kamera the way kan. You That's it. Aduh. Dia akan tangkap kat sini. Betul kat belakang ni. Kadang kena taruh koyuk pergi shoot. Betul. Sakit, betul sakit. I pernah urut orang yang ada frozen shoulder. It's very common lah. Very common, yeah. tapi Everybody dia nanti- boleh. boleh urut gini, tenying dengan ni. Memang kena tenye lah. Gini lah. Tenye. Tinggi tempat sakit tu. Tenye tempat sakit tu. Biar betul. Pakai Tempat ni sini ni. knuckle Lepas tu pekik-pekik orang. Knuckle ni dia pecah kan. Nakal. Kita pakai elbow. Mas. Tekan dalam. Apa nakal? Sakit sih. Sakit. Tapi after that sedap lah Sedap. Oh, so that's how you ease the frozen soda. Yes. So kalau urut frozen shoulder ni, of course urut ni hari tak boleh baik ni hari lah. Of course lah. Cakap you boleh angkat cuma sampai sini. Maybe after road, you dah boleh angkat lebih sikit lah. Then maybe 1 month later or maybe if 2-3 weeks later, datang balik nak kena anu lagi. Sometimes frozen shoulder ni can take up to 6 months to clear. If you get it rawat lah. Kalau macam you just biarkan lah. Habis lah. Habis lah. And dah tak boleh angkat, nak kena support angkat je dia Because I seen somebody macam gitu. Correct. Sama dia nak kena support, nak pegang gelas, pun dah sakit gini. tau bang. Yes, pun dah tak kuat. Sakit tembak kena tu. sakit Macam lah. Nak kena urut. Banyak orang tak tapi percaya it pada will urut. take long time to really baik, you know. Yeah. That's why he say jangan exactly. biarkan dia lama gitu. Yeah. Pergi urut atau at least do that. Exercise Exercise tu lagi. movement lah, movement. Kalau malas nak pergi urut lah. Yeah. So that is part of the sport therapy macam gitulah. therapy lah, Then what is other common thing then kita tak tahu actually is very easy untuk kita do it to avoid this thing happen to us. Maybe what? Selalu stretching. Kita ni kurang stretching. Kan? Correct. Kita kurang stretching. If you stretch every day, your muscle will start to expand the lembut. You won't have this much Sakit-sakit. problem. Pasal kita bangun Terus bangun. Handphone. handphone. Terus pergi toilet. Lepas tu just continue with your Daily life. Yeah. life. Pasal bila you tidur tu, your body is at rest, your muscle is at rest. Jadi bila you bangun tu, you tak stretch, dia keras je jadi tu. So, dia dah keep on keras forever lah. Nanti dia keras gitu lah. Tu yang buat semua sakit. Pinggang sakit, ini sakit, itu sakit. Exercise is another factor to keep yourself healthy lah. Stretching lah. Stretching. Stretching is very important. Mana? Very. I tak
tak ambil serius tau word stretching tau until bila dah kahwin dengan orang yang suka stretching tu. So you have to catch up lah. Every day cakap, you nak kena stretching, you nak kena You stretching. feel the difference tak? Of course lah. Lebih more relax your body, tak tegang-tegang lah. Kalau tidak macam Tegang, sakit. yeah. Especially when you ambil video, orang kahwin ambil gambar, stretching first. Ya, that one ya. Tak kisahlah orang nak tengok, oh ini macam nak main sport. Macam macam badan roll ni, gitu ni badan aku. Gini-gini Betul. je, Bang. Ya. Gini. I do. Gini angkat-angkat gini. Nak tangan more tu tangan lah. Kaki pun yelah juga sikit-sikit. Tapi Kalau nak cakap terus terang ya, itu pasal kita jarang nampak orang Cina sakit badan. Every morning dorang akan ketuk dia punya tangan, dia ketuk sini, dia ketuk sini. Ya. Semua ada reason tau. Ini semua untuk jantung. Ini semua Blood untuk jantung. flow. Jantung? Blood flow. Yes. sini jantung. Yeah. Everywhere. Kaki Blood pun flow ada. lah. Blood flow. Ya, tapak Kaki kaki. lah. Ya kaki I normally pergi urut. Nanti dia cakap ini hati, Yes. ini kaki, ini kepala. Sakit selalu ada pening Yes. Kita pula orang Melayu ni biasalah. Sama. Ni pun sama Sama juga, lah. Pagi bangun tak stretching nombor 1. Nombor 2 perut lapar, terus bawah pergi makan prata. That's it. Habis. That's the thing. Bangun aja Kita habis. lontong. Bangun Lontong. ni Nasi goreng. nasi lemak. Tosi. Kan. So sama. Aku pun sama. Yeah. So Because, it's just the lifestyle. Yeah, we choose to do that. Yeah. But at least a bit here and there do stretching je lah. Yeah, this one kena remind ourselves Yeah. Yeah, correct. Yeah, so So stretching. interesting lah you massage ni. So you pergi ke rumah atau Same. sama jugalah? Same also. Oh, okay. I go house to house. Ada juga my client one cut my hair after that massage. Cantik ya, tu in one sekali Yes, ada. Kalau orang dah talent, apa pun boleh buat apa. Kau dah lepas urut, kau nak gunting rambut boleh. Kau dah gunting rambut, lepas tu kau rasa bisa-bisa, kau nak urut pun boleh. Package cuma ada satu kali jalan. Mas just sales speech tau. Bila dia kau urut, bang, rambut panjang lah bang. Saya rasa nak kena urut ni pun buat macam tekanan juga atau bang rambut panjang ni. Potonglah sikit lah gitu. Sales je. Kadang-kadang pasal rambut ni dia dah tarik-tarik otot-otot kita. Jadi potong sikit jadi ringan. Badan panas, pening-pening kan bang. Betul. Okay. Biasa. Panji akan tanya harga. Boleh bagi tahu? Boleh. Ini tanya dulu. Ada orang Very simple. Again, orang mesti cakap, Wan, kau spoil market lah. Tapi budak ini again, spoil market je. Dia peduli ini apa. budak spoil market. Tapi I do because of the masses again. And dia nak affordable. Everybody Affordable can afford to Correct. get this service. Jadi satu session plus minus 45 minutes to 1 hour 15 minutes is $88 buat masa Okay sekarang. lah. Yes. Yeah, $88. I will come with my massage bed semua everything. So okay. siap baring itu je. Baring je. Okay, tanya Wan. Your urut ni sakit tak? Sakit. Mana ada urut tak sakit? Urut gatal je tak sakit. Betul lah, itu lah. Urut gatal tak sakit lah. Tak sedap orang kat depan tu. Because banyak orang Melayu kita urut Melayu sakit sih. Kalau pergi urut dekat yang kedai bawah tu okay, sedap. Dia kalau your badan memang ada sakit, memang sakit lah. Oh, If the same spot I do kat A, dia tak ada injury at the same spot tak sakit. Kalau orangnya ada sakit, sakit lah. Alah, memang betul lah apa. okay. Tanya urut yang bagus kan. After you urut, badan akan sakit berapa lama dan sakit sangat ke ataupun sampai kena makan Panadol, itu okay urut yang baik. Sebab betul nak tahu juga kadang ada orang after urut kita punya sakit 2-3 hari tak hilang. Okay. So this one is also very common juga. Yeah, especially kalau deep tissue sports massage. It will take about 2 days to clear. So it's not very common lah. It's actually not sakit apa tau. Dia sakit pasal kena tekan. So the muscle is macam terkejut. Okay. Kan? Jadi the next day just proceed with your normal life. Buat macam biasa. Kasih your muscle bergerak balik. Sometimes by one day dah clear semua. Ada yang sampai blue black. That one we call Kenapa muscle punca bruise. Itu dah terlampau kuat. Itu salah lah. You injured the muscle inside sampai dia blue. Kira itu salah urut lah. Bukan salah, terlalu kuat lah. kuat lah. Kita cakap salah. Salah memang salah. Salah. Wrong is wrong lah. Kita tak apa-apa nak cakap baik-baik. Tapi pasal Betul tak? I mean from your experience. Betul. Pasal yang tukang urut ni,
kalau kita urut orang tu, ada reaction dia macam kita boleh tahu okay ni terlampau kuat. Kadang-kadang kita tanya, nak lembut lagi ke macam mana? Boleh maintain ke macam mana? Kadang-kadang Keras dia ke cakap tidak? maintain. Okay, kita kasih. Tapi ada yang kita tekan berapa kuat pun dia Dia diam. diam je. Tapi macam mana Ah. Cukup time sakit, demam. Memang urat. Demam urat. Yes. Ada yang makan Panadol dulu sebelum urut. Jadi tak rasa sangat Jadi sakit. tak rasa sakit. Works ke gitu? It works lah. Boleh ke? Some I mean, boleh ke? boleh. Boleh. Because kalau macam you cakap, kalau dia makan Panadol dia tak rasa sakit, dia diam je lah. Nanti orang tukar urut tu terlebih urut, terlebih tekan. Dia macam it's more to the Macam after urut. painkiller lah. Dia more to after urut. After urut lah. Jadi dia tak akan rasa macam demam-demam atau sakit. Ya. Okay, what are the red flags in urut? Meaning kalau after urut you dapat ni, dapat ni. Ni kira orang urut ni tak ada pengalaman dan then don't go to him anymore. Some people they urut, dia bukan membantu, dia merosakkan. What are the red flags from your point of view lah? Macam kita nak tahu okay. Atau dia urut terus saka dia masuk kat dalam ke? Tu red flag dia lah. Terus apa jadi? Terus jadi Tak lah. terus Abang Danny datang. Abang datang saya. Red flag I mean this is you tak boleh kecam sebab this one I tanya dia from a point view of dia So jadi kita will know who to avoid. Macam itu. Dia banyak berbual. Oh ya Urut 1 minit 5 minit berbual. Itu dia pasal keturunan dia semua Urut keluar. 2 minit 30 minit baru urat. kat sini. Bila ni? dah habis. Pernah kena Mas? Itu okay lah. Itu still okay. Tapi senang cakap is kalau kita urut, let us do our job lah. Pasal kadang-kadang kita Jangan urut, perintah, jangan perintah. Kadang-kadang kita urut, orang tu pun tukang urut. Jadi bila kita buat kita punya cara, pada dia ni semua salah. Oh ni tak betul ni. Mana kau boleh urut macam gini? Ni kau kena gini sikit. But I do take criticism because I do urut orang sports therapist. I have a few sports therapists. Another professional lah. But he will advise me. He will teach me. Wan, okay, kau kena buat macam gini, Wan. So I learn also from there. Diorang lagi berpengalaman. So dia kongsi knowledge lah. Ya. Jadi diorang share. Diorang share, okay, Wan, kau buat macam ini, kau buat macam ini. So okay lah. You dah berapa lama urut? Kalau with cert is 3 tahun. Oh, okay. Pernah tak experience yang urut-urut sekali terus dia punya susuk tu keluar? Kerasa. You ketawa orang belakang takbir tu Jangan lah. Pernah dengar tau. Ada tau. Tapi tak tahu kan ada. Tak ada. So far tak ada. Tapi Pernah dengar kawan cerita like in your same line? In the same line so far Kadang tak ada orang alih-alih share sangat. sukan ni ke atau apa-apa dorang pakai apa untuk whatever kan? Adalah barang yang diorang simpan lah. Adalah. contoh. Wah, ni boleh Pernah nampak? seram ni. Oh, Bukan pernah nampak tapi boleh rasa lah. like how? Dia Panas-panas nak demam ni kan? bukan badan dia ada sikit, saya cakap nak cakap keras, bukan keras, tebal. Very difficult to explain lah. Tebal kebal. Yes, tebal kebal lah, something like that. Tebal kebal kereta tank. Tapi yalah, kita just baca doa Oh, je really? lah. Ya. Pernah Pasal lah. aku Kira badan dia macam luar biasa. luar biasa, yes. You pressure macam mana pun macam Bukan macam tak, badan manusia. Lain lah. Lain Dia pressure bila because kita dia tekan. dia akan pegang badan manusia apa. biasa-biasa Ya. Kita isi kulit sih. Kita pegang dia akan rasa sakit dia. Mana Tapi- sakit dia bilang sakit-sakit. But the Tapi pressure dia punya feel is very different. You can know. But I always tell myself, aku datang urut dia, aku bukan urut kau. Aku jangan kacau. Mak Itu dia je. sudah berbual lah dengan benda tu. But yalah, I didn't say it out loud lah kan. dalam hati lah. Dalam hati lah. Ya, you dah sense apa? Tapi kita orang urut, whether traditional orang urut, sports therapist or whatever, usually kita ambil diorang punya sakit. This is the most teruk actually. tadi Abang Lenny ada cakap orang ni urut tukang urut ni urut dia. I mean urut orang tu, tapi tukang urut tu yang adakah Angin. dia punya angin masuk, Abang Lenny cakap angin dia ke Transfer. tukang urut tu Transfer, betul ke, ataupun is there a logic behind this thing? It's like body heat and body heat lah. Terus angin dia masuk. Kadang don't know. Maybe. Yes, there's no evidence or logic to this. Okay.
Tapi it happens, right? It happens to me also. Pasal ada orang yang, because I ask my trainer, kenapa bila aku urut je, aku yang burp je. So dia cakap it's more of your mindset. Pasal bila kau urut orang tu sedap apa, jadi kau pun rasa relax, kau start to burp. Okay, this is one of dorang punya logic. Okay. Another one that I read is because yang tukang urut ni, kita punya positioning salah. Jadi kita banyak bend forward. Menekan. Jadi kat bawah menekan, itu yang kita burp. At the same time, Yes. kebetulan kita tengah urut orang. Correct. Another one is, yalah, kita tangan a lot of pause apa. Yes. So bila Right. kita tekan, Angin. mau masuk lah. So kita yang buangkan lah. Okay bang, Wah, interesting. does that explain It your really depends on individual punya how you take it lah. Kalau orang-orang lama macam pegang, oh kau banyak angin ni. Possible also. Not saying that they are wrong. No. dia orang okay. It's how they perceive it lah. Apa yang orang tengok lah actually. Okay, this is dia punya point of view lah. Okay, bukan Masing-masing punya pengalaman, masing-masingnya merasai. Because dia bukan satu badannya diorang dah pegang. Pelbagai badan. betul. Tapi of course you urut perempuan atau lelaki saja? Lelaki sahaja. Lelaki saja. Okay. Perempuan Ni tanya je sebab nanti orang kat luar sana tu, okay aku nak type one funky. Macam-macam Okay, kalau perempuan Hmm. I urut makcik sahaja tapi tapak kaki. Ataupun dia recommend kawan perempuan dia. Correct. I have to find a female masseuse lah. Dia pakai glove tak? Makcik? Tak. Tak lain lah Tak rasa syuk dia. lah Tak syuk. Tak boleh tekan lah. Ya. Tak ada power lah. Tak best lah. I mean, yalah. Masing-masing kan ni Masing-masing, ya. Sesiapa yang okey dengan Wan nak urut kaki dia, makcik-makcik ni kan, Boleh contact Wan. mungkin Boleh, tangan insyaAllah. perempuan dia kata halus sangat, nak tangan Lembut gagah sangat, lelaki kan angin tangan tangan gagah. Abang-abang gagah ni kan, mana tahu kaki you boleh baik, you tak cerewet, Ya. okay with it, go. Yalah. You nak tengok mungkin you boleh baik ke apa kan. Yalah. Because dekat kedai sensei kedai Cina pun Tu makcik boleh urut. pelbagai bangsa jantina pun pelbagai, korang pun ulur kaki steady je, tak cakap pun, tak kecam pun, tak pun. Ini part Melayu kita kecam. Macam-macam. Nak suruh budak tu pakai sarung lah, apalah, stokin kat tangan lah. Stop it Betul. Ni voice out, kita voice out sekali. Betul. So kepada sesiapa yang tak cerewet tapi cuba nak usaha untuk baikkan diri tu kan, atau abang-abang yang sadu kat luar sana rasa banyak kejang-kejang, tak nak pergi jauh-jauh, tak nak bergerak jauh-jauh, Wan boleh datang ke tempat anda dan urut. Tak kira masa, ada masa juga. Ada masa sama juga Sama pagi. juga. Then after office 7. hours lah, after 7 office hours, onwards lah. Sampai Pasal paling lambat sekali I urut is 1 AM. 1 AM. So far lah. Malam Tapi Lepas tu balik kalau kerja, after 1 korang rasa emergency nak urut, boleh telefon dia. Kalau dia available, of course InsyaAllah. additional price lah. Yes. After 1, after 2, additional Wan cost lah. sentiasa membantu anda. InsyaAllah. Tak kira masa. Jangan cakap gitu man. Sekali pukul 3 pagi telefon. Asyik. Mana terus tahu yang tidur je. memerlukan. Kan? Tak apa, cuba je call insyaAllah. Wan boleh WhatsApp bantu. dulu. Ya. Yang saya WhatsApp Buat appointment your dengan dia. rezeki. Yes. Kadang kita jatuh ke apa kan, kita last minute nak orang urut, pukul 3 You pagi nak tak boleh rasa tahan. air tangan Wan urut macam mana kan, mananya power kan. Why not you try? Biasa-biasa je, taklah sepower sangat. Tapi Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah dah 3 Tak apa, tahun. nanti kita test kat certified. sini kaki abang Panji. Tak ada ni tangan frozen kan. Frozen shoulder. Kasih test sama dia. boleh, no Abang Panji boleh review ni Wan. Nanti terkeluar suara jantan. Suara betul. Ya. Okay Wan, before we go kan, what are your advice kan untuk orang yang nak urut ni, apa the best way untuk berurut? Persiapan Persiapan dia, you dia mean? orang, ya. Jangan makan terlalu banyak ke, kata muntah. Sebelum nak pergi urut ni, sebelum nak panggil Wan datang ni, pergi toilet siang-siang ke, jangan nak menyusahkan tunggu orang air, ke. makan nasi lemak, Whatever. nasi ayam ke, ataupun Izai ni pantang ke tak payah? Actually tak ada pantang. Tak ada pantang. Actually tak ada pantang. Cuma kalau logically again, bila fikir, cakap kita dah makan sampai penuh, lepas tu kena tiarap, lepas tu kena urut. Apa Aduh, jadi? nak muntah. Exactly lah. Sendiri mau ingat lah. Sendiri mau ingat lah. Senang cakap lah
Tapi satu benda, kalau di sana is very common juga, kalau macam ada you sprain your ankle, Inform. you have to inform. Pasal we don't urut immediately, tak boleh. At least 3 days after that baru kita boleh urut. Ya, yelah, ada apa-apa kena inform lah. Lepas operation ke apa, at least you inform orang tahu yes. Nanti apa-apa jadi you kena jawab sih. Betul. Right? Ada juga I urut orang yang baru habis operation, tulang kering semua dah hancur, Aduh ya. tinggal besi. Habis macam mana? Urut macam mana tu? You Rasa need besi? rasa besi. Tapi of course yang tempat operation dia tu kita jangan pegang dululah kan. Pasal kita need to strengthen atau kasih dia punya the rest, Nyilu-nyilu aku dengar. the muscle to relax. Jadi kat bawah tak water retention. Okay. You still need to have blood flow. Ya. Jadi kalau kaki ni tak bergerak, dia 24/7 ni macam gitu, habis lah. Aduh, nyilu juga cabaran-cabaran yang nak jadi tukang urut ni Dia tengok macam-macam manusia. Kadang yang lepas accident tu yang mengerikan sangat. Betul. Ada yang both legs water retention really huge, really besar. Allahu Akbar. Okay. That one it took me about 6 months sampai dia turun. Seminggu sekali apa macam tu? 1 bulan 2 kali. Oh, sebulan 2 kali Itu je. dia usaha. Dia really usaha. One Sabar, datang, one datang. Ni sebab dia jatuh Tak, basically once you have water retention kat kaki it's all about your kidney. Mesti ada issue. So he have a little bit ada sikit je issue kidney. Tapi dia dah meribat sampai kat kaki It's really big, kesian. Jalan tapi dah hitam kan. Allah. Tak ada orang nak macam gitu, but Betul. insyaAllah I will just come and help as much as I can. So I want him to get well also lah kan. So water retention ni baik dia boleh dengan urut lah? No. Boleh? Boleh. Kau kena dengan tangan Susah nak cakap I mean usaha kita tawakal lah. So kalau at the same time also pergi doktor lah of course. Mesti. Ya. Yes, Pasal they doktor will mesti give doktor. medication. But my part is to let the blood flow proper. Pasal bila kita urut orang tu ada water retention, kita boleh tahu. Your tangan start tu basah. Pasal dia punya tu keluar minyak lain, basah lain. Kalau you masak, tangan ada minyak. Then you letak air, you boleh rasa dia punya tebal-tebal. Something like that. It's the same. Jadi bila urut tu boleh rasa. Nanti lap je lah, tak kisah. So korang yang ada water retention Why boleh not cuba usaha? It's very common. Banyak call juga I got for water retention. Tapi kena sabar lah. Macam Wan cakap 6 bulan 6 bulan. bukan 6 hari tau. Kepada pakcik-pakcik yang tak tahu apa tu water retention tu banyak air di kaki Banyak air Air Jadi dekat kaki pun kata besar. kaki dia jadi besar, you know. Kadang-kadang pakcik fikir ini gout ke apa cuba usaha dengan Wan ni kan. InsyaAllah. Urut, tapi jangan urut sekali 2 kali lepas tu cik cakap besok dah mesti nak kena kurus, tak boleh. Okey, dia nak kena usaha berulang berkali-kali insya-Allah. Usaha sabar. Pasal Dia apa tawakal darah nak Tawakal, jalan kan. yes. Betul. So the main factor is darah. Itu je. Ah. Your blood need to flow. Even stroke pun sama. Banyak orang cakap stroke dah tak boleh buat apa. Siapa cakap tak boleh? Kalau Allah cakap boleh, mesti boleh punya. Kena usaha. You usaha. Ya. Kalau stroke selalunya satu side. Dia kira dia punya Satu nerve side. tegang tau. Jadi kalau kita urut the You see, blood flow and everything. Yes. Kan? So once your blood Kena starts selalu. to flow proper, insyaAllah your tangan semua boleh bergerak after that. Kita pun tak tahu. Betul. Ya. Betul. Ya. That's why they have therapy. Diorang pergi exercise. Diorang angkat kaki ni semua. Yeah. Why? Jadi Same darah jugalah dia orang urut tapi dia orang call it therapy. Ya. Diorang darah bergerak. Jadi I come in to just kasih muscle dia more relaxed. If not, you will have muscle loss. Betul. Muscle loss dah susah lah. That one very difficult to help already. Ya, ya. Muscle loss macam mana boleh terjadi? Inactive? Keras jadi keras kejam. Bukan. Habis? Lembik terus dan tak ada muscle. You can't even stand. Dah tak boleh angkat kaki pun. It's just muscle loss. Itu muscle loss. Muscle loss ya. Jangan sampai gitu Kadang-kadang you boleh nampak orang jalan, nanti bila jalan dia seret kaki dia. Nak angkat tu susah. Tu semua Dah muscle loss Dah muscle dah loss tak boleh recovery tu. you have to take action lah. Kena urut. Jangan give up lah. Tapi terapi, you have to go for exercise also. Both lah. Jangan cakap urut je boleh baik. Tak boleh lah. Tak betul. boleh. Nak kena gerak juga Nak kena effort sendiri juga Okay. Ya. Okay, as a therapist kan, maybe 1-2 tip. Makanan apa kita kena avoid? Very Untuk elak basic. daripada jadi macam kadang kita punya kaki kejung kan. Alah klise ni kalau dia cakap makanan apa nak jangan Ya, berminyak, correct. gula Tak nak jangan itu semua. Itu ni biasa. semua klise sih. Benda-benda yang kita
Macam you pergi sport kan, you advise okay jangan gini, jangan makan gitu. Yang sekarang contohlah suplemen yang diorang beli tu, is that more damaging or actually helping? It depends on badan masing-masing. Oh. Pasal okay, kalau you nak ambil suplemen, it's always advisable to go to your doctor first, tanya whether correct. okay atau tak. Jangan main ambil sembarang. Pasal ada orang beli kat on the shelf like that, lepas tu dia makan semua dalam satu masa. Mati Dia lah. bercanggah. Yalah. Dia bercanggah, correct. Betul. Wire je kat dalam. To me, I always say I don't recommend supplement. Okay, this one is just my take. POV lah dia punya my sendiri POV, I don't recommend on supplement. Pasal apa? Kalau supplement tu dah tak ada stock lagi atau dia stop production, then you dah macam badan dah tak hancur. ada lah. Nanti ambil lain macam tak serasi, tak kena. Sebab your body sekarang dia dah terikut dia dengan supplement je, dengan supplement. So I tell them go natural, go fruits, makan buah-buahan, ayam, white meat, red meat, maintain je. Makan hidup sihat lah. Makan hidup sihat lah. Tapi berhadlah kuantiti tu. Correct, Jangan orang cakap makan buah, hari-hari kau makan buah. Pasal kandungan buah dengan sayur ada yang kandungan gula dia lebih. Jangan salah faham makan doktor cakap makan sayur, kau makan keledik-keledik ke apa benda manis-manis gitu, menambahkan gula dalam badan. Yes, correct. So just average lah. Pada lah. Average. Nak makan burger pun makan pizza, spaghetti lantak. Jangan hari-hari kau lantak Jangan hari-hari. Health advice dengan doktor juga kalau yelah ada orang cakap kena makan sayur. Ini white meat red meat pun juga kita perlu badan. Betul. Kita perlu kan. Jangan Kalau lebih, tidak kita akan jadi lembik tau. Kalau tak mabuk. Kalau tak ada red meat, you mabuk. Betul. For Dengar. muscle injury semua, makan white meat Makan ayam. For recovery For fast recovery. yes. I okay. always advise them makan ayam. Kalau ada orang yang tak boleh makan ayam, minum soya bean. Dengan satu tips yang bagus ni. So it's very simple. Very simple lah. Tak boleh makan ayam, soya bean. Soya bean. Kalau tak boleh Tahweh, susu. apa? lah. Susu kambing. Mana lah. Mana yang kena dengan badan. Yang boleh tertelan lah Okay. Wan, ni ada satu klise punya question. Don't know you call it klise or not. Kadang orang mak-mak cakap, kau jangan start urut lah. Nanti bila kau tak start urut, tiap-tiap hari kau nak pergi dekat dia untuk urut. Badan dah lemak sangat nak kena urut. Betul ke? Tak. Is there such a thing macam once dah kena urut badan tu, nanti hari-hari kena panggil Wan datang urut, tak ada. Kalau gitu bagus untuk saya. Bagus aku punya business. Is there such a thing ke tidak? Tak, actually tak ada. Tak ada. Ni Pasal aku dengar. Diorang cakap macam gitu, nanti kau dah mula urut, nanti kau nak lagi. Pasal apa? Badan sedap. Jadi bila when you feel your body dah ringan, dah sedap kan. Dia membantu apa? Ya, exactly. Tak nak ke badan sedap? Badan you can move proper kan. Nanti bila dah 1 bulan your body dah penat, aku nak kena panggil urut lagi lah. Sedapkan badan balik. Segak menyegarkan. Bukan pasal Wan pakai saka tau. Tak. Dia tak ada baca pancing dia tak ada baca pancing. Dalam 3 hari dia dapat panggil Wan. Tapi yelah ada orang kita memang suka urut semua Ada yang tak suka geli lah apalah. Badan dia tak boleh kena pegang. Masing-masing lah, masing-masing. Kalau siapa yang berminat boleh aja pergi ke Wan yang mungkin dia boleh juga nasihatkan sikit. Dia tak lokek ilmu, boleh berkongsi. Jadi selain daripada urut tu juga dia boleh berkongsi ilmu tentang kesihatan sikit-sikit lah apa yang dia tahu. Dan juga kalau nampak suami makcik-makcik tengah lalu, makcik tengah urut, rambut dia panjang, Wan pun boleh juga. Senang dalam satu rumah. Package semua habis. And the best part is a certified barber, certified tukang urut. So certified dah di-train Ya. Yang dah di-chop legal punya. Boleh Ini bukan urut. illegal, bukan underground. Ini bukan underground. Betul. So kalau korang nak get in touch dengan dia, I think dia punya IG lain Lain IG, my IG is ni panjang sikit nanti you pada put panjang inside, kita akan yes. tulis Muscle Man Sports Therapy SG. Muscle Man Sports Therapy SG. Dengan nanti taruh WhatsApp sekali. Dengar cik, Muscle Man Therapy Sports SG. Therapy SG. Sports Therapy SG. Panjang kan tak apa, nanti dia keluar. Nanti kita letakkan lah. So makcik urut kaki alright. Pakcik satu badan boleh. Dia pun dah cakap behind the scene, dia tak sengkak-sengkak ada. Tak ada. Ya, itu semua Cik. panggil yang profesional. Oh cik, kalau urut tu jangan cerita hal rumah tangga cik. Wan malu nak dengar. Menyanyi-nyanyi cik tak apa. Cerita lain boleh. Rumah tangga kalau boleh janganlah.
Bukan konsultan. Itu bayar charge lebih tak? Charge masa dia nak mendengar tu. Kenapa Mas? Makcik-makcik urut biasa selalu macam gitu Suka cerita-cerita kan. Macam nampak anak muda ni, macam anak cik ni. Itulah cik ada dah start cerita dia. Faham tak? Boleh mendengar cik. Wan sedia mendengar. Tapi jangan menyanyi, nanti tak fokus kat kaki cik. Okay. Alright. Alhamdulillah. Thank you Wan. Thank you banyak kita dapat share daripada Wan. Tapi kalau korang nak tahu lebih lagi, you can always contact Wan juga. Boleh. Tanya dia, okay Wan, kaki aku gini-gini, aku nak urut gini. Tangan aku gini-gini, aku nak urut, boleh tak? Boleh. Okay, so you will advise accordingly. Urut macam mana, nanti korang deal dengan dia. Yang important, dia certified person to urut. Berpengalaman 3 tahun 3 tahun with set. Bisa. So dia ada, okay. So kita kira yang 3 tahun tu. Nanti behind the scene dia cerita. Okay, Wan, before we go off, advice untuk orang yang luar sana tu, maybe 1 or 2 tips. Okay. Please stretch. Stretching very important. Okay, kalau nak exercise ke nak main sports, berpada-pada. Jangan push yourself Pasal sekarang umur-umur kita ni yang muda-muda, once you push yourself, your high blood pressure naik, your heart stop, and then that's it. Ada banyak case Yes. Kadang-kadang marathon runner, cyclist, badminton players. Pasal apa? Kadang-kadang dorang punya lungs burst atau pecah, koyak, dorang tak perasan, dorang pun boleh pergi. Over exercise Yes, over exercise. Jadi jangan, kalau orang tu boleh lari 2.4 meter 10 minit, relax lah Syah. Aku lari 2.4 20 lebih minit. 20 lebih minit, setengah jam pun tak ada hal. Jadi kita lari. Don't push yourself, don't push too hard. Pressure, jangan beri tekanan pada badan anda. Ikut badan sendiri. Okay. Makanan pun berpada-pada, nak lantak burger ke pizza ke apa-apa, lantak lah, tapi jaga-jagalah. Berpada-pada lah. Terbaik. Thank you Wan, thank you. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you for spending time dengan kita. Kejap lagi ni dah pukul 10.30 malam tau. 10.30. Ni 10.30 malam, kejap lagi dia nak bergegas untuk pergi urut lagi. Nampak rajin, hustle nak bina empire. Macam kita cakap, nanti kita akan datang ke dia punya open house saloon. InsyaAllah dia murahkan rezeki. InsyaAllah. Semoga sukses selalu. Terima kasih banyak-banyak. Rezeki bertambah-tambah seperti air zam-zam, insyaAllah. InsyaAllah. Then okay, terima kasih Wan. Before we go off, kita nak wawarkan about this venue tempat kita buat podcast hari ni. Dekat kalau korang nak macam buat wedding, tempat-tempat macam atas-atas sikit, ala-ala have dekat macam landed property punya setting, korang boleh contact di Luna Wedding untuk korang customize korang punya wedding. It's for intimate wedding lah, macam 50 packs, 100 packs will be just nice. Di Luna Wedding ni dia akan beri anda lokasi yang cantik, dekorasi yang cantik, customize pun untuk impian anda. Jadi jangan ragu-ragu, you call di Luna Weddings. Okay, apa you ada idea yang you nak, InsyaAllah Abang Danny akan makbulkan impian anda. Okay, merealisasikan impian anda. Dan Abang Danny InsyaAllah akan cakap lokasi yang dia boleh recommendkan kat mana-mana atau di sini juga. Dia ada a few places to do your wedding. Bawah blok pun dia also can do the wedding. Kalau bawah blok. You all kena tengok dia punya IG dengan TikTok, gambar wedding yang dia buat kat bawah blok tu dah tak macam bawah blok dia betulnya revamp je. Wan sambil dia cakap mana tu ya ada anak Zaria nak kahwin ni semua you kena pergi dekat di Luna Wedding, you tengok dia punya deco. Memang cantik dan luar biasa. Hasil kerja tangan dia tu memang very teliti. Betul. Very teliti orang dia. Very teliti. And the best part, they always say this word, affordable. Mampu milik. Yes, untuk harga-harga rakyat dia. Pasal kita ni memanglah berbajet-bajet. Kadang-kadang harga tu di luar kemampuan. Betul. So mungkin Abang Danny boleh membantu, insyaAllah. I mean, no obligation. Kau call aja dia, tanya bang aku nak gini. Bajet aku macam ni. Bajet aku gini. Kalau dia bilang okay, go. Yes. InsyaAllah. Okay. Boleh punya. Mesti boleh punya. Wan,
Terima kasih Wan. Hopefully banyak. I can see you got many more branches to come. InsyaAllah. Wan sana Wan sini. InsyaAllah. Then Terima kasih, amin. please support kita punya local. Yes. #support local Kita Yes. macam Voice Out cakap je, always will bring out a lot of entrepreneur, businessmen. Kalau korang ada business, korang nak talk about it, share korang punya journey, contact Voice Out cakap je, kita bring your live untuk podcast. Yes, kita perkenalkan anda di dunia sana. Ya, InsyaAllah. kita sama-sama help each other. Yes. Okay, thanks again Wan. Terima kasih bang. Terima kasih. Assalamualaikum, Panji Syafi'i di sini. Tante Mas di sini. Voice Out cakap je, be safe and stay safe. Bye-bye. Mike Son cerita mula panas. Tak ada tapis, tak ada alas. Semua benda kita sentuh habis. Tak payah cover ini real habis. Voice out. Cakap. Apa yang kau rasa jangan simpan je. Voice out. Cakap. Apa yang kau rasa jangan simpan je. Cakap. Cakap. Assalamualaikum. Cakap. Selamat datang ke podcast Voice Out cakap je.